Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Nama saya Nur Asma Husna binti Jais dari Sekolah Kebangsaan Kerandang Jertih Besut Terengganu. Saya murid tahun 5 ilmu. Hobi saya suka membaca buku yang berbentuk pengetahuan dan pengalaman sebenar seseorang. Maka sesuailah dengan buku yang saya akan ulaskan nanti. Buku yang telah saya baca ini bertajuk Ayo Gerakkan Badanmu yang diterbitkan oleh penerbit Bisma Sendirian Berhad. Buku ini dituliskan oleh pengarang yang bernama Azian binti Muhammad Nur dan diterbitkan pada tahun 2022. Buku ini amat menarik bagi saya kerana ia memberi banyak pengetahuan dan ilmu baru kepada saya dalam menangani isu kesihatan semasa dan betapa pentingnya menjaga kesihatan tubuh badan, khususnya yang berkaitan dengan masalah obesiti yang semakin meningkat kebelakangan ini di kalangan murid sekolah. Kawan-kawan, buku ini mengajak kita bergerak untuk membina stamina bagi mengekalkan fungsi organ dalam badan, terutamanya jantung. Pergerakan tubuh dapat mengekalkan kesihatan jantung. Jom kawan-kawan, kita lihat apakah jenis senaman yang sesuai untuk mengaktifkan badan kita. Yang pertama, untuk mengekalkan tubuh yang sihat, kita mestilah bergerak aktif dengan melakukan senaman-senaman ringan. Sekurang-kurangnya 150 minit seminggu. Yang kedua, menunggang basikal. Kawan-kawan, kita boleh menunggang basikal bersama rakan ataupun keluarga. Berjalan dan bermain kejar-mengejar juga adalah salah satu aktiviti yang berbentuk senaman. Ayo kawan-kawan, kita bersama-sama bersenam. Siapa kata senaman sesuatu yang sukar untuk dilakukan? Mudah bukan? Kawan-kawan, nak tahu tak? Berkebun juga adalah senaman yang baik untuk tubuh. Banyak nilai pengetahuan yang saya dapat melalui pembacaan buku ini. Antaranya, bila kita bersenam akan meningkatkan fungsi otak. Maka, sesuailah kita sebagai seorang murid melakukan aktiviti senaman dengan secukupnya. Otak akan mendapat aliran darah dan bekalan oksigen. Buku ini juga menyentuh pengalaman seorang murid yang malas dan tidak bergemar bersukan. Murid ini bernama Sofia dan mempunyai berat badan yang berlebihan dan obesiti. Dia tidak suka bersenam menyebabkan berat badannya meningkat akhirnya. Sofia dapat dipulihkan dengan galakan guru dan kawan-kawan yang memberi galakan dan dorongan kepada Sofia. Supaya melakukan aktiviti senaman bersama. Akhir kata bagi saya, buku ini sangatlah bermanfaat khususnya dalam menghadapi situasi masalah kesihatan sekarang. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.